Bawa kereta slow sikit. Jangan laju sangat. Baik, bos. Bang, ada lori kat depan. Bang. Wow. Masuk. Ada kemalangan dekat City 2. Maafkan saya, Faiz. Saya tak nak tipu diri saya sendiri. Dan saya juga tak nak tipu Faiz. Ayu? Assalamualaikum, Faiz. Saya harap awak sentiasa diberikan kesihatan dan kekuatan untuk menghadapi dugaan ini. Ayu nak minta maaf sangat-sangat dengan apa yang telah berlaku. Dan Ayu nak ucapkan ribuan terima kasih sebab selama ni jaga Ayu dengan ikhlas. Saya harap Faiz dapat pengganti yang lebih baik daripada saya. InsyaAllah, kalau diberikan umur panjang, kita jumpa lagi. Kalau tak keberatan, saya nak jemput Faiz di hari pernikahan saya nanti. Sekian, terima kasih. Nak beli apa je ni, bos? Kau beli spana 12 satu, lepas tu kau beli skru untuk sport rim 8 biji. Lepas tu kau tanya kedai tu, lampu belakang BMW M8 ada tak? Kau cakap kat bengkel spare part tu, Mat suruh beli. Nanti Mat datang bayar, cakap macam tu. Okey. Nak beli apa lagi ni? Hey, my friend. Awak macam sihat? Sehat, Alhamdulillah. Kau apa khabar? Aku macam ni je lah, Faiz. Nak kata sehat tak berapa sehat ni. Kau takkan datang seorang je. Mana tunang kau? Tunang aku Bos, ni nak beli apa lagi ni? Kalau tak ada apa-apa, saya pergi kedai dululah beli barang ni. Tak ada apa-apa dah. Jangan lupa beli barang tu. Beres, bosku. Faiz, mana tunang kau? Ada kat rumah, dia tak ikut. Mat, aku datang sini ni sebab aku nak ambil FD aku ni. Lepas tu aku tinggal lah Myvi ni. Apa kau merepek ni, Faiz? Myvi ni kan tunang kau pakai. Cuba kau cerita kat aku apa masalah kau. Kau nampak macam ada masalah je. Mana ada masalah, Mat. Kan Myvi ni dulu tak habis bayar lagi. So nanti kalau aku mampu, aku ambil lah. Aku tak nak lah ada hutang dengan siapa-siapa, Mat. Dah. Kau tak payah merepek. Kau bawa Myvi dengan Honda kau ni bawa balik. Tak nak. Aku nak bawa Honda je. Aku gerak dulu, Mat Hei, budak ni. Apalah masalah si Faiz ni. Dia tak nak cerita pula tu kat aku. Ini salah, terlalu memikirkan egoku. Terima kasih kepada semua yang telah hadir ke majlis pernikahan saya ni. Dan doakan saya dengan Ayu berkekalan hingga akhir hayat. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ikhlas kau bersama dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuangan untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya.
ku terima dengan lapang dada. Aku bukan jodohnya. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang membuatmu bahagia. Ikhlas kau bersama dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayangi. Bawa kereta slow sikit. Jangan laju sangat. Baik, bos. Bang, ada lori kat depan tu, bang. Masuk. Ada kemalangan dekat City 2. Location kat mana? Location. Location dekat hospital dekat sebelah traffic light. Okey, terima Roger. Raju, sini jap. Kau bawa towing angkat kereta accident dekat sebelah hospital City 2. Dekat dengan traffic light tu. Okey, bos. Ini salahku. Awak, jomlah jogging. Awak kejar saya. Itu pun kalau dapatlah. Kenapalah berat sungguh hujan yang kau berikan kepadaku, ya Allah. Sanding nyaman denganku hingga kau Awak tunggulah, janganlah lari laju sangat. Kejarlah. Dah. Penat. terlambat sudah. Kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ikhlas kau bersama dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada. Aku bukan jodohnya. Assalamualaikum, tuan. Waalaikumsalam. Tuan, saya nak tanya, kalau boleh tahu siapa yang aksiden tu, tuan? Menurut info awal yang kami tahu, mangsa adalah pengantin baru dan mangsa juga baru je lepas menikah. Mangsa sekarang ada kat mana, tuan? Mangsa sekarang tengah dikejarkan ke hospital City 2. Okeylah, tuan. Terima kasih banyak, tuan. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayangi. Doktor, macam mana keadaan isteri saya, doktor? Encik bawa bertenang ya, Encik. Encik ni dalam keadaan trauma lagi, baru lepas aksiden. So, Encik kena banyak berehat, tenangkan fikiran, baru fikir hal lain ya, Encik. Saya okey je, doktor. Saya tak ada apa-apa. Saya nak tahu keadaan isteri saya je, doktor. Bawa bertenang ya, Encik. Isteri Encik sekarang dalam keadaan okey, cuma Cuma apa, doktor? kedua mata dia buta disebabkan terkena serpihan kaca. Allahu Akbar. Doktor, tolonglah doktor. Tolonglah sembuhkan isteri saya macam sedia kala, doktor. Saya akan bayar berapa pun yang doktor nak. Tolonglah doktor. Tak boleh, Encik. Hanya orang yang sanggup menderma mata dia je boleh sembuhkan isteri Encik. Ai ingat lepas ai nikah dengan Ayu, hidup ai akan tenang. Tapi sebaliknya,
Bala yang I dapat. Kenapa pula? Lepas kemalangan hari tu, mata dia kan buta dan dia tak boleh buat apa-apa pun kat rumah tu. I balik kerja ada je dia nak suruh I ambil inilah, ambil itulah. Rasa menyesal pula I kahwin dengan si Ayu tu. Alah, I kan ada. I boleh bagi lebih apa yang isteri you bagi kat you. Abang dah balik. Saya lapar lah bang. Daripada pagi lagi saya tak makan. Oh, tak makan. Habis tu kau nak suruh aku ambil makanan untuk kau lah. Kau tak faham ke? Aku baru balik kerja. Aku penat, kau tahu tak? Ha? Engkau duduk rumah, duduk diam je. Takkan nak cari makan pun tak boleh? Maafkan saya abang. Kalau mata saya tak buta, saya takkan menyusahkan abang. Lepas kita nikah ni bukan hidup aku lagi senang, tapi lagi susah. Tahu lah. Fikir balik rasa menyesal pula aku kahwin dengan kau. Abang. Dah lah, aku penat. Aku nak rehat, aku nak tidur. Kalau kau nak makan, kau pergi cari sendiri. Pandai-pandai lah kau. Selamat pagi abang. Abang, hari ni saya ada check up. Ada temu janji dengan doktor untuk cek mata sayang ni. Abang boleh tak hantar saya pergi hospital? Kau tahu sendiri kan aku ni busy. Banyak kerja aku kena buat. Kejap lagi aku order taksi untuk kau. Biar taksi tu hantar kau pergi hospital. Tak apalah kalau macam tu. Hati-hati ya bang. Elok-elok kak. Sini kak. Ikut pintu sini kak. Masuk. Ini salahku, terlalu memikirkan egoku, Okey puan, dah sampai. tak mampu buatku bersanding nyaman denganku. Suami saya dah bayar kan cik? Ya puan, suami puan dah bayar. Nak saya hantar pergi masuk dalam hospital ke? Tak apa, terima kasih. Saya jalan sendiri je. Elok-elok puan, depan tu tangga. Kesiannya lah Ayu. Bukan dia seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ya puan, ada yang perlu saya bantu? Saya hari ni ada temu duga dengan doktor untuk cek mata saya. Nama puan siapa ya? Ayu. Okey, puan Ayu ya. Jom saya hantar kat bilik check up. Titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayang. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ya Encik, ada yang perlu saya bantu? Saya nak menderma mata saya doktor. Betul ke ni Encik? Encik dah fikir masak-masak ke? Sebab kalau Encik menderma mata Encik, Encik takkan dapat melihat lagi. Boleh dikatakan Encik akan buta. Ya doktor, saya dah fikir masak-masak doktor dan saya ikhlas untuk menderma mata saya doktor. Tak apalah kalau macam tu. Kebetulan hari ni ada pesakit buta dan kalau boleh, kita buat teruslah. Kalau boleh tahu nama pesakit tu siapa doktor? Nama dia Ayu. Okey, kalau macam tu kita buat teruslah doktor. Okey, sebelum tu nama Encik siapa ya? Muhammad Faiz. Baiklah, jom kita pergi ke bilik operation. Alhamdulillah, terima kasih banyak doktor sebab sembuhkan mata saya. Sama-sama, saya hanya menjalankan kerja saya je puan. Tanpa seseorang yang menderma mata tu, mungkin puan takkan dapat melihat lagi. Derma mata.
Siapa yang menderma tu doktor? Nama dia Muhammad Faiz. Ya Allah, Faiz. Dan dia juga pesan suruh bagi tahu puan kalau puan dah dapat tengok nanti, puan jangan bagi tahu suami puan yang puan dah dapat melihat. Tapi kenapa doktor? Saya pun tak tahu, itu je pesan terakhir daripada penderma. Sekarang Faiz kat mana doktor dan macam mana keadaan dia doktor? Dia baru je